Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan video kita untuk kali ni, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantuan korang untuk subscribe dulu YouTube channel. Kita punya YouTube channel lah. Bantu kita dekat situ. Okey. Dan kalau boleh like, komen dan share sekali lah. Bantu juga kita kat situ ya. Aku tak lupa juga, kalau korang berminat dengan produk-produk ataupun item-item ataupun barang-barang yang aku akan review ni, korang boleh tengok dekat bahagian bag kita tu lah. Dekat bag tu, dekat video kita ada bag. Korang boleh gerak dekat situ. Tapi kalau korang tak nampak bag tu, korang boleh klik dekat bahagian description. Dekat bahagian description pun ada juga barang-barang ni lah. Korang tinggal pilih je korang nak barang yang mana satu, korang klik. Lepas tu korang boleh dapat kat situ. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjuk aku punya rod puyuh ataupun rod tegik. Okey, ada rod tegik ataupun rod puyuh, ataupun kalau kau nak buat macam talapia boleh, udang pun boleh. Okey, aku ada dua jenis. Satu yang jenama songilang. Yang ni rod tegik daripada songilang. Kau nak jadikan sebagai rod puyuh boleh, rod talapia boleh, rod sepat boleh, rod udang pun boleh, tak ada masalah. Satu lagi kita ada yang jenama popular, iaitu puyuh pole. Puyuh pole. Dia jenama ada banyak jenis juga ya ni. Yang ni X puyuh lah, X puyuh senang cerita. X puyuh ni jenama yang terkenal lah. Warna ada macam-macam jenis, pattern ada macam-macam jenis. Tapi jenama X puyuh ni memang jenama yang terkenal lah dengan rod puyuh dia. Okey, kita mulakan dengan rod puyuh terus lah dulu mulakan dulu dengan rod puyuh dia ni. Okey, untuk rod puyuh dia ni aku ambil yang berapa kaki Aku ambil yang 5 meter. Yang ni aku ambil yang jenis 5 meter punya. Jadi dia ada 5 section. Dia kiranya kalau tak silap aku, satu section ni, yang ni 1 meter ni. Yang ni 1 meter. Jadi dia dalam ada 5 section, ada 5 meter lah. Yang panjang lah. Bukan apa, yang panjang ni bila kita duduk dekat kawasan yang tinggi kadang tu, ataupun yang jauh kita punya jarak nak mancing tu, ada sedap lah kalau kau ambil. Cuma kita nak pegang tu agak susah lah sebab dia panjang kan. Tapi dia memudahkan kita lah. Boleh capai yang jauh berbanding kalau kau ambil yang pendek. Okey, yang ni sebenarnya aku dah ikat dah sekali dengan tali, tapi tak apa, aku nak tunjuk yang hujung dia. Dia bila kita buka dia akan jadi macam ni lah. Sekejap aku nak tarik yang hujung dia sekali. Okey, kalau untuk X puyuh, dia punya hujung dia ni memang tebal Ini yang paling hujung dia. Tempat untuk kita ikat apa ni, kita punya tali pancing dengan kita punya mata kail lah. Ini hujung dia jenis tebal tau. Kalau yang jenis songilang ataupun tegik, rod tegik yang jenis ni, yang jenis macam ni lah. Yang ni dia hujung dia dia halus. Kejap aku keluarkan. Yang ni aku dah memang dah buat keluar siap-siap. Okey. Yang ni dia halus, yang ni tebal kalau korang tengok alamak. Kejap ada tali pancing pula dah. Okey, kalau korang tengok X puyuh punya tebal. Kalau yang jenis songilang punya ni, yang jenis nipis. Okey. Jadi kalau dari segi ketahanan, memang kalau X puyuh ni dia lagi tahan lah. Alright, dia lagi tahan. Lagi satu, dia ada 5 section lah yang ni. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Termasuk yang dia punya batang ni. Jadi dia ada 5 meter. Kalau korang nak pendek kan, bila kita ambil yang panjang, kadang-kadang kita nak pendek kan, korang jangan risau, boleh nak jadikan pendek. Yang ni bahagian atas je kan. Korang buka lah bahagian bawah dia. Kejap aku tunjuk. Aku tutup dulu yang ni. Sekarang kalau tak tutup dia bertabung. Okey. Sekejap kita tutup dulu yang ni. Okey, andai kata kalau korang nak pendek, korang boleh bawa keluar tau daripada belakang ni. Nampak ni. Yang ni dia boleh buka. Dia boleh buka, korang boleh keluar kan. Korang nak ambil apa ni, berapa section. Contoh kalau korang nak pakai 3 meter, ambil 3 section saja. Okey, kalau nak pakai 2 meter, ambil lah 2 section saja. Tapi biasanya orang ambil yang ni lah, 3 section lah. Kalau orang nak buang pun dia nak jadikan sebagai 3 meter saja. Okey. Ataupun 3 meter ke 5 meter. Dia dua ni je biasanya kalau orang nak ni. Tapi orang akan ambil yang 5 meter lah. Yang panjang-panjang. Tak kisahlah rod tegik jenama apa pun. Biasanya memang orang akan ambil panjang-panjang. Lepas tu kalau orang nak pendek kan, diorang akan buka belakang ni, just buang berapa section yang tak nak guna. Okey, jadi kalau untuk X puyuh, X puyuh memang jenama yang terkenal. Rod dia memang tahan. Rod dia memang tahan lah. Jenama lain pun ada juga. Yang ni yang aku ada lah. Okey, lagi satu kita ada yang daripada songilang. Songilang ni yang aku ambil ni 630 cm ataupun 6.3 meter.
Yang ni yang panjang. Dia ada lagi panjang. Paling panjang dia 7 meter kalau tak silap aku. Paling panjang dia Song Ilang ni. Yang ni pun dia ada macam-macam color. Yang ni aku dah beli lama dah. Yang ni tak silap aku ini jenis design lama jugalah. Dia ada design baru. Warna pada macam-macam. Okey, section dia memang ada banyak. Kalau kita keluarkan, dia memang ada banyak section lah yang ni. Section dia banyak sebab dia panjang yang ni. Yang ni 6.3 meter. Kalau korang nak lagi panjang daripada ni pun ada. Nak pendek sikit yang saiz macam 5 meter ni pun dia ada jugalah. Okey. Yang ni aku nak tunjuk. Kalau yang ni yang section dalam dia yang tebal-tebal, tapi aku dah bawa keluar siap-siap daripada belakang ni ni pun sama. Kita boleh buka belakang ni. Kita buka belakang ni. Lepas tu kita boleh keluar lah berapa section yang kita nak pakai. Anda kata kalau kita nak pakai pendek sebagai contohnya bila aku dah bawa keluar daripada belakang ni. Sekejap aku tutup dulu. Tak tutup takut dia terabu. Okey, aku tunjuk yang ni aku dah bawa keluar. Aku bawa keluar ada 3 section. Nampak tak? Yang aku bawa keluar ni ada 1 2 3. 3 section. Root dia kalau yang hujung memang jenis orang kata lembut je. 3 section macam ni. Sekejap ada motor lalu bising pula dah. Okey, macam 3 section macam ni. Yang ni lebih kurang panjang 1 meter lebih lah yang ni rasa aku. Biasa kalau panjang-panjang macam ni, kalau kita nak bawa pergi kolam udang galah pun okey juga ni. Sebab yang ni dia hujung jenis lembik macam ni. Nak buat mancing udang galah pun sedap okey, mancing udang galah pun sedap. Nak mancing puyuh boleh, sepat boleh, nak mancing tilapia pun boleh, tak ada masalah. Dan untuk mancing udang pun dia sangat-sangat sesuai. Jadi kelebihan kalau kita ambil yang panjang-panjang ni, itulah dia. Kita boleh je nak jadikan dia pendek. Kita just bawa keluar daripada belakang sahajalah. Okey. Right, inilah dia rupa root tailgate ataupun root kalau kita nak mancing puyuh, sepat, udang. Okey. Aku ada 2 jenis dekat sini. Satu yang daripada jenama Song Ilang. Satu lagi kita ada jenama X Puyuh. Yang ni memang lebih kepada untuk mancing puyuh lah sebab dia hujung dia keras. Okey. Ini ada orang panggil dia root tailgate, ada orang panggil dia root puyuh. Ikut korang nak panggil root apa. Macam aku ada kadang-kadang aku panggil root puyuh, kadang-kadang aku panggil root tailgate. Root tailgate ni pasal kita nak tailgate kat mana tempat kita nak mancing tu. Sebab tu dia orang bagi nama root tailgate. Okey. Alright, inilah 2 root yang aku ada untuk root puyuh ataupun root tailgate ni. Kalau korang berminat, korang boleh tengok dekat bag kita tu. Aku akan letak beberapa root ni lah, root tailgate ataupun root puyuh ni dekat bag tu. Korang tinggal pilih je. Kalau korang tak nampak bag tu kat mana, korang boleh je tekan dekat bahagian description. Dekat situ pun ada juga, tak ada masalah. Korang pilih yang mana korang minat tu, korang boleh grab lah. Alright. Okey, jadi sampai sini saja untuk video kita kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Alright, apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.